3. Ini dia Vivo V60 Lite 5G, smartphone yang Vivo claim paling tahan lasak dalam kelas dia. So hari ni aku nak test sendiri, betul ke smartphone ni tahan lasak macam yang dikatakan. Okey, untuk test yang pertama, jom kita try jatuhkan phone ni daripada ketinggian meja macam ni. So contohnya korang tengah scroll TikTok, lepas tu alright, so jom kita tengok. Phone masih elok. Kalau korang nak tahu, smartphone ni ada persijilan ketahanan grade tentera, so memang betul-betul tahan lasak. Skrin dia ni ada shield glass protection dengan SGS 5 star drop resistance, so kalau nak jatuhkan pun tak ada masalah. Alright, test yang kedua, aku nak jatuhkan phone ni dalam jarak 2 meter. Kita tengok dia tahan ke tak. Ready? 1, 2, 3. Woo! Jom kita tengok. Alright, tengok. Belakang no problem. Dan dia punya skrin, skrin pun elok. Alright, kita try jatuhkan dekat tangga pula. 1, 2, 3. Jom kita check. Alright, masih berkilat, tak ada retak. Home screen, skrin masih flawless. Alright, test yang ketiga. Apa jadi kalau phone korang jatuh dari poket waktu korang naik skuter? Jom kita tengok. Alright, jom kita tengok. Okey ke tak? Dia punya belakang masih elok. Dan dia punya corner ni pun not bad. Dia punya skrin pun masih elok tau. Aku bukan setakat jatuhkan daripada skuter, tapi aku siap lenyek phone ni pakai skuter pun still tak ada masalah. Dia masih steady. Untuk test yang keempat, smartphone ni boleh kena air tau, sebab dia ada IP65 water and dust resistant. Smartphone ni boleh tahan air sampai 12 jam tau, dan kita boleh pakai phone ni walaupun tangan basah. Kalau tengok dekat sini, dia punya design memang dapat premium tau, walaupun nama dia Lite. Dia punya kamera modul ni pun ada kaca yang transparent. Lepas tu dekat sebelah ni ada ring aura light yang cantik. Lepas tu dia punya body style boxy dan bersegi macam tu, so memang sedap dipegang untuk tengok movie ataupun nak main game. Smartphone ni bukan setakat tahan lasak je tau, dia punya performance pun laju. Dekat sini ada chipset Dimensity 7360 Turbo. Siap ada 12 tambah 12 GB RAM dengan 512 GB storage. Dia punya display pun memang cantik tau. Dekat sini ada 6.77 inci 120Hz AMOLED display. Walaupun smartphone ni nipis, tapi bateri dalam ni memang besar tau. Dekat sini ada 6500 mAh Blue Volt battery dengan 90W flash charge. Kamera dekat sini pun memang cantik tau. Dengan 50 megapiksel kamera, memang tak ada masalah kalau korang nak ambil gambar portrait yang mengancam. Siap ada aura light lagi dekat sini untuk korang ambil gambar yang cantik walaupun dalam keadaan yang kurang cahaya. Sekarang ni korang boleh dapatkan Vivo V60 Lite 5G ni dekat Maxis dengan harga RM1,799 untuk versi 12GB RAM dengan 512GB storage. Kalau korang pengguna Maxis postpaid 139, boleh dapat free je dekat Maxis Store. Dan kalau pakai plan 109, cuma bayar RM199 je. So itu dia Vivo V60 Lite 5G. Tough, cantik, laju. Ini dia the toughest light around.